Baik. Apakah langkah pembaharuan? Langkah pembaharuan adalah Jabatan Imigresen kami laksanakan agenda digitalisasi. Digitalize. Bermaksud urusan memohon PAS selama ini kena pergi kaunter. Jadi kami sudah pun mula beralih, walaupun bukan semua jenis PAS, tapi PAS-PAS yang popular ni sekarang kami hanya uruskan secara atas talian. Besar manfaat dia Tuan Di-Pertua. Pertama, kita jimatkan kos kerajaan. Kami membelanjakan hampir 13 juta hanya untuk cetak pelekat. Bila satu PAS dikeluarkan, kena tanpa pelekat pada pasport. Sekarang tak perlu sebab mereka cuma perlu bawa device dan status PAS itu dalam device mereka. Dan untuk tujuan pemeriksaan, semua kaki tangan imigresen yang berkenaan, mereka sudah ada pun sistem juga menggunakan device untuk mengesan ketulinan bagi mengelakkan penipuan. Jadi, menjawab soalan Petaling Jaya, kami sedang mengganjak ke situ. PAS lawatan kerja sementara bila tamat nak diperbaharui, majikan tak perlu lagi pergi ke kaunter. Hasilnya, Tuan Di-Pertua, kaunter menguruskan PAS ni mengalami pengurangan kesesakan sehingga 70%. Dalam ucapan belanjawan Tambun, dia menyeru supaya perkhidmatan kerajaan ini bergerak ke arah itu.